Malaysia mengambil keputusan untuk memulakan proses rundingan dengan Amerika Syarikat seawal Mei 2025 bagi mendapatkan kadar tarif yang lebih rendah agar barangan ekspor Malaysia terus kekal berdaya saing. Pendekatan ini juga dilihat boleh memberi kelebihan kepada negara berbanding dengan pilihan tidak berbuat apa-apa atau mengambil tindakan balas, retaliation. Lebih-lebih lagi, pilihan untuk tidak berunding atau mengambil tindakan balas boleh menjejaskan pasaran ekspor yang bernilai hampir 200 bilion ringgit, melintasi pelbagai sektor yang menyokong ekonomi Malaysia, termasuklah PKS, selain boleh menjejaskan jutaan pekerja Malaysia. Berdasarkan penilaian impak dan pelbagai senario berkemungkinan, rundingan dengan Amerika Syarikat mengambil pendekatan keseluruhan kerajaan dengan izin whole of government yang melintasi pelbagai kementerian, agensi dan sektor swasta dengan matlamat untuk mencapai satu persetujuan yang memberi manfaat kepada kedua-dua negara. Ingin ditekankan, di sepanjang proses rundingan, Malaysia berpegang teguh kepada prinsip berkecuali, pendekatan whole of government dan sentiasa memastikan kepentingan dan kedaulatan negara terus dilindungi dan terpelihara. Pasukan perunding tidak langsung berganjak pendirian di dalam perkara-perkara yang melibatkan isu-isu garis merah, the red lines, khususnya hak bumi putera, dasar perolehan kerajaan dan tuntutan pembukaan liberalisasi equity sepenuhnya sektor-sektor strategik negara seperti tenaga dan telekomunikasi. Kalau ada yang mendakwa kononnya kita jual negara, saya cabar mereka tunjuk satu klausa yang melanggar atau melepasi garis-garis merah ini. Ya, satu pun tiada. Sebenarnya Tan Sri Yang Di-Pertua, kalau kita mahukan terma yang lebih baik, mudah saja. Berikan semua perkara garis merah yang kita berusaha sedaya upaya lindungi selama ini. Walaupun begitu, jika kita bagi ke semuanya, tiada jaminan kita akan berikan atau diberikan tarif yang lebih rendah. Ini hakikatnya. Tetapi kita tetap dengan pendirian kita. Pertahankan kepentingan negara. Tidak berganjak walaupun seinci dalam mempertahankan garis-garis merah ini. Ini soal maruah dan kedaulatan negara. Dan sebagai rakyat Malaysia yang cintakan negara, kerajaan tidak akan sekali-kali mengizinkan kedaulatan kita diganggu gugat.